Selamat berpuasa. Bersama-sama saya lagi, Iman Irdia, dalam slot Ramadan. Hari ini saya nak tanya yang berada di sekolah ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Jom teman saya cari. Adik-adik nak tanya satu soalan. Okey. Kita berpuasa di bulan apa? Bulan Ramadan. Okey, betul. Terima kasih. Awak, saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Puasa Ramadan, rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Okey, betul. Awak, saya nak tanya sikit boleh? Tanya apa je? Apakah waktu bermulanya puasa ya? Puasa? Apa Rol? Apa? Puasa bermula selepas terbitnya fajar sehingga terbitnya matahari. Okey, betul. Terima kasih. Awak nak tanya sikit boleh? Boleh tak? Boleh. Apakah solat sunat khas pada bulan Ramadan? Boleh buat sunat taubat. Salah? Selain tu? Solat sunat khas Solat? Terawih. Okey, betul. Terima kasih. Awak nak tanya satu soalan boleh tak? Boleh. Berbohong tidak membatalkan puasa tapi mengurangkan pahala. Betul ke tidak? Betul. Okey, terima kasih. Awak. Boleh saya nak tanya something? Boleh Boleh bagikan saya niat puasa serta maksud? Boleh je. Okey. Nawaitu sauma ghadin an adahi fardi syahri ramadana hazhi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa pada esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Okey, betul. Terima kasih. Awak, saya nak tanya something boleh tak? Apa? Komo-komo di bulan Ramadan batal puasa tak? Tak. Okey, betul. Terima kasih. Awak, saya nak tanya something boleh tak? Boleh. Apakah yang disunatkan ketika berbuka puasa Sunat ketika berbuka puasa ialah memulakan dengan makan kurma ataupun benda yang manis. Okey, betul. Terima kasih. Awak. Saya nak tanya satu soalan boleh tak? Boleh? Tarikh 17 Ramadan dikenali sebagai hari apa? Hari apa? Nuzul Al-Quran. Al-Quran, betul. Terima kasih. Awak, saya nak tanya something boleh tak? Pada bulan Ramadan, malam apa yang lebih baik daripada 1000 bulan? Malam Lailatul Qadar. Okey, betul. Terima kasih. Awak. Saya nak tanya something boleh tak? Boleh. Perkara apa yang membatalkan puasa? Allah selamatkan kamu. Jap. Makan. Okey, betul. Terima kasih. Awak. Saya nak tanya something boleh tak? Boleh. Sekarang kan bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, apakah bulan tu? Bulan what? Bulan Rejab. Salah. Syakban. Okey, betul. Terima kasih. Selesai sudah kuis Ramadan kita pada hari ini. Semoga kuis kita pada hari ini dapat menambah ilmu dan semangat untuk beramal di bulan Ramadan. Jumpa lagi. Bye.